Super Sports yang paling handsome buat setakat ni guys. Korang setuju tak? Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So hari ni saya dekat Litar Sepang lagi. Saya ada kerja sikit dengan Brab Motorsports. Tapi kebetulan guys, korang tengok kat atas tu, kita ada KTM RC 990R. Jom kita tengok dengan lebih dekat. So sebenarnya motor ni sama je macam KTM 990 Duke yang X saya dulu tu. Dari segi enjin dia lebih kurang sama sahaja. Cuma enjin dia dah tweak sikit, dia dah retune sikit. Ada penambahan dari segi horsepower dan juga torque lah. Dan of course perbezaan yang paling ketara RCR ni berfairing lah. Dia ada cover set, dia tak adalah terdedah macam Duke. Dengan adanya fairing dah tentu motosikal ni boleh meluncur dengan lebih laju lah berbanding dengan motor-motor naked. Selain daripada tu, dari segi elektronik, segala-gala traction control, sleep control, wheelie control, lean sensor dan macam-macam lagi lah. Dia ada, memang komplit lah guys. Cuma yang tak ada electronics suspension. Sistem suspension hadapan dia menggunakan WP Apex, fully adjustable guys. Dan korang tengok sistem brake dia Model R dah tentu datang dengan Brembo. Sistem suspension belakang dia menggunakan WP punya monoshock, juga fully adjustable. Paparan meter TFT full colored dia ni pun sekarang memanjang guys, macam kereta. Pada saya cantik, seronok saya tengok meter motosikal macam ni, macam kereta kan. Rasa penuh mata kita memandang. Seat dia menggunakan 2-piece seat seperti kebanyakan super sports yang lain. Tapi ni kalau korang bawa girlfriend atau wife korang, dia orang memang berkorban lah untuk korang. Tangki petrol dia lebih kurang dalam 15 liter ish, macam tu lah. Model ni masih belum dilancarkan dekat Malaysia. Yang kita tengok depan mata kita ni adalah daripada Singapura guys. Saya rasa tak lama lagi dia akan masuk dekat dalam pasaran negara Malaysia. Kita tunggu je lah. Okay guys, kita dengarkan 99NT. Laju juga kan. So itu dia. Kebetulan kita pakai baju KTM Comrades hari ni. Boleh je nak test tadi, tapi disebabkan cuaca hujan hari ni, saya tak nak test saya punya luck lah guys. Rasa tarik nafas dan tarik zip. Awak rasa tak? Bau kedai ke ni? Cuba. Bau kedai. Apa? Bau kedai. Bos pun dah kurus, bos. Bos pun dah kurus ni. Bye. Assalamualaikum.